Saya Alexander Harrington, biasa dipanggil Alex oleh rakan-rakan di Wall Street. Di New York, nama saya terpampang di papan utama Nasdaq. Syarikat teknologi saya bernilai hampir $4 bilion dan saya boleh membeli apa sahaja yang saya mahu dengan satu klik jari. Saya terbang dengan jet pribadi, tidur di penthouse menghadap Central Park dan mempunyai pembantu pribadi yang menguruskan setiap detik hidup saya. Bagi saya, dunia adalah permainan yang saya sudah menang. Jadi apabila penerbangan peribadi saya dari Singapura ke Bali terpaksa mendarat kecemasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur kerana ribut petir, saya menganggap itu sebagai gangguan kecil yang menjengkelkan. Malaysia? Saya pernah membaca laporan perniagaan. Ekonomi sedang berkembang, tapi masih penuh masalah, korupsi, kemiskinan dan infrastruktur yang ketinggalan. Saya membayangkan jalanan kotor, udara berasap dan orang ramai yang terlalu banyak meminta sedekah. Saya merancang bermalam satu malam sahaja di Hotel Bintang 5, kemudian terus ke Bali esok pagi. Tetapi malam itu, semasa saya duduk di lounge VIP sambil minum kopi $30 secawan, satu idea gila terlintas di kepala. Saya baru saja menonton dokumentari tentang ujian sosial. Bagaimana orang kaya bertindak apabila mereka kehilangan segala-galanya buat sementara. Saya tersenyum sinis. Saya yang membenci kekalahan tiba-tiba mahu menguji diri sendiri. Saya mahu tahu bagaimana rasanya menjadi orang biasa di negara yang saya anggap kurang bertuah. Saya meninggalkan beg tangan Louis Vuitton dan dompet berisi kad platinum di bilik hotel. Saya menukar pakaian suit Armani dengan baju t-shirt lama dan seluar jeans lusuh yang saya beli di duty free. Saya hanya bawa wang kertas RM100, kurang daripada $25 Amerika, dan telefon bimbit murah tanpa kad SIM antarabangsa. Saya berjalan keluar dari KLIA dengan kepala tertunduk, berpura-pura sebagai backpacker yang kehabisan wang. Udara malam Kuala Lumpur terasa lembap dan panas walaupun sudah lewat. Saya naik tren KLIA Express ke bandar, kemudian menukar ke LRT. Setiap stesen penuh dengan orang pelbagai kaum. Ada yang berpakaian kurta, ada yang bertudung labuh, ada yang memakai baju korporat. Bau rempah dan minyak goreng memenuhi udara. Saya menggeleng kepala. Ini pasti akan jadi pengalaman terburuk dalam hidup saya, gumam saya dalam hati. Saya turun di stesen Chowkit kerana nama itu kedengaran autentik. Bak tulen orang miskin, bukan? Keluar dari stesen, saya terus disambut oleh lautan motosikal dan kereta yang bergerak perlahan seperti kura-kura kelaparan. Hon berbunyi tanpa henti, lampu neon berkelip-kelip dan bau longkang bercampur dengan haruman kari. Saya memandang jam, 9.47 malam. Perut saya sudah lapar sejak tadi petang. Saya berjalan tanpa hala. Kaki mula terasa lenguh. Tepu jalan ramai dengan gerai makanan, orang beratur panjang dan kanak-kanak berlari kecil di tepi jalan. Saya melihat seorang lelaki tua dengan songkok hitam sedang mengacau nasi di dalam kuali besar. Papan tanda kecil bertulisan nasi lemak Pak Cik Rahman, RM5. RM5? Saya hampir ketawa. Di New York, secawan kopi pun lebih mahal dari itu. Saya terus berjalan, cuba mencari ATM atau mana-mana tempat yang nampak selamat. Tetapi semakin jauh saya masuk ke lorong-lorong kecil, semakin gelap dan sesak. Lampu jalan berkelip-kelip dan bunyi hon dari lebuh raya atas kepala membuat kepala saya pening. Saya mula berpeluh teruk. Baju t-shirt murah itu melekat di badan. Saya haus, saya lapar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya
saya benar-benar tak tahu nak ke mana. Saya berhenti di tepi trotoar, duduk atas batu pembatas yang retak. Jam di telefon murah menunjukkan 10:04 malam. Hanya 17 minit sejak saya keluar dari kawasan hotel. 17 minit saja, dan saya sudah rasa seperti orang yang hilang segala-galanya. Saya menarik nafas panjang, cuba menenangkan diri. Ini cuma 3 hari, kata saya pada diri sendiri. 3 hari saja. Esok, aku balik ke dunia sebenar. Tetapi pada saat itu, saya masih belum tahu bahawa dunia sebenar saya akan berubah selama-lamanya. Dan ia bermula tepat pada minit ke-18. Saya masih duduk di tepi trotoar itu, kepala letih tertunduk, apabila tiba-tiba tercium bau santan dan ikan bilis goreng yang begitu kuat hingga perut saya berkeruyuk sendiri. Saya angkat muka. Di seberang kata jalan, gerai Pakcik Rahman yang tadi saya lihat kini terang benderang di bawah lampu neon kuning. Asap mengepul dari kuali besar dan barisan pelanggan masih panjang walaupun sudah lewat malam. Saya cuba buat tak endah. Saya bukan peminta sedekah. Saya Alexander Harrington, lelaki yang pernah menolak tawaran makan malam di rumah Beyonce kerana jadual terlalu padat. Tapi bau itu, ya Allah, bau itu seperti memeluk saya dari dalam. Tiba-tiba seorang lelaki tua berbaju Melayu lengan pendek menghampiri saya. Songkoknya sedikit sengit, tapi senyumannya lebar dan mata kecilnya berkilau. "Abang nampak letih betul ni," katanya lembut, suara berat tapi hangat. "Duduk lama sangat kat sini, nanti kena gigit nyamuk. Marilah, makan dulu." Saya terkedu. Saya tak minta apa-apa, saya tak angkat tangan, saya hanya duduk diam seperti orang kalah. Tapi pakcik itu sudah pun menarik kerusi plastik kecil dan letak di depan saya. "Tunggu sekejap ya." Beliau berjalan kembali ke gerai, tangannya lincah membungkus sesuatu dalam daun pisang. Kurang 2 minit, beliau kembali dengan pinggan styrofoam penuh nasi lemak panas. Nasi putih berkilau santan, sambal tumis yang merah pekat, ikan bilis rangup, kacang tanah, timun dan sebiji telur rebus separuh masak. Di atasnya lagi, 2 ketul ayam goreng berempah yang masih menggelegak minyak. "Ini untuk abang," katanya sambil letakkan pinggan itu di riba saya. "Makan dulu. Payah lain kalilah." Saya terlopong. Pakcik ini tak kenal saya. Tak tahu saya ada berbilion dolar di akaun bank. Tak tahu saya boleh beli seluruh gerainya 10 kali kalau saya mahu. Tapi beliau beri saya makanan macam beri pada anak sendiri. Saya cuba tolak. Tak biasa saya terima sedekah. "Tak apalah pakcik, saya ada wang nanti." Bohong saya, sebab RM100 tadi sudah saya simpan rapat-rapat. Pakcik Rahman geleng kepala sambil ketawa kecil. "Abang ni lucu. Makan dulu. Kalau tak makan, pakcik sedih. Pakcik masak untuk orang makan, bukan untuk buang." Saya tak tahu nak jawab apa. Saya ambil sudu plastik, koyakkan pembungkus dan cedok suapan pertama. Rasa sambal tu pedas manis, hangat, penuh rasa bawang dan belacan. Nasi lembut beraroma daun pandan. Ayam gorengnya rangup di luar, lembut berempah di dalam. Saya tak sedar air mata saya sudah mengalir laju. Bukan sebab pedas. Saya menangis kerana malu. Malu sebab saya datang ke negara ini dengan hati penuh ejekan. Malu sebab saya fikir orang di sini hidup susah sebab mereka bodoh atau malas. Malu sebab dalam 17 minit sahaja, seorang pakcik peniaga gerai
sudah tunjukkan pada saya apa itu kemurahan hati yang tak minta balasan. Pakcik Rahman duduk di sebelah saya, hulurkan air teh ais sejuk dalam plastik. "Abang dari mana ni? Muka macam orang luar." Saya lap air mata, cuba ketawa. "Dari Amerika." "Wah, Amerika," kata beliau, mata berbinar. "Negara besar. Orang kaya semua kat sana kan?" Saya hampir tergelak kuat. Kalau beliau tahu saya jutawan, mungkin beliau tak akan percaya. Atau mungkin beliau tetap akan beri nasi lemak percuma lagi. Saya rasa yang kedua lebih benar. Kami berbual panjang. Beliau cerita tentang anaknya yang baru lulus universiti di Universiti Melaya, tentang menantunya yang berbangsa Cina, tentang cucu yang sedang belajar mengaji dan bermain piano pada masa yang sama. "Di sini ramai kaum, tapi hati satu," kata beliau ringkas. Saya pandang sekeliling. Memang benar. Di gerai sebelah ada makcik India jual roti canai. Di belakang, abang Cina jual char kway teow. Semua pelanggan campur, Melayu, Cina, India, bahkan beberapa mat saleh, duduk semeja, gelak ketawa sama-sama. Saya tak percaya dengan mata saya sendiri. Sebelum saya pergi, Pakcik Rahman letak tangan di bahu saya. "Abang, kalau sesat lagi, cari pakcik kat sini. Caukit ni besar, tapi orangnya tak besar kepala." Saya angguk, sukar. Suara saya serak. "Terima kasih, pakcik." "Betul-betul terima kasih." Beliau senyum lagi. "Sama-sama, abang. Selamat datang ke Malaysia." Malam itu saya berjalan balik ke hotel dengan perut kenyang dan hati yang entah kenapa terasa ringan. Saya masih pakai baju lusuh, tapi saya tak lagi rasa miskin. Saya mula tertanya-tanya, adakah 3 hari ini akan jadi pengalaman terburuk dalam hidup saya? Atau yang saya sangkakan tadi? Esok paginya saya bangun dengan tekad baru. Saya akan teruskan ujian ini sampai habis 3 hari. Saya tak mahu pulang ke New York dengan cerita separuh jalan. Saya simpan kad hotel di poket belakang, pakai lagi baju lusuh yang sama dan keluar semula tanpa sarapan. Kali ini saya nak ke pusat bandar. Nak tengok betul-betul macam mana Kuala Lumpur bergerak pada siang hari. Saya naik LRT dari Caukit ke KLCC. Dalam tren penuh sesak. Tapi anehnya, tak ada yang tolak-menolak kasar. Orang beri laluan pada orang tua. Lelaki beri tempat duduk pada wanita bertudung yang dukung bayi. Seorang abang India berbaju kurta hulur tangan bantu makcik Melayu angkat beg belanja. Saya berdiri dekat pintu, perhati semua itu dengan mata terbeliak. Sampai stesen KLCC, saya keluar dan terus ternanga. Di depan saya berdirinya menara berkembar Petronas. 2 batang menara kaca berkilau menikam awan biru. Saya pernah tengok gambarnya ribuan kali, tapi berdiri betul-betul di bawahnya buat saya rasa kecil. Di sekelilingnya taman hijau luas, air pancut menari dan orang ramai berjalan santai macam tak ada apa yang perlu diburu. Saya ingat lagi apa yang saya pernah cakap pada mesyuarat lembaga pengarah 2 tahun lalu. Malaysia, mereka masih bergantung pada minyak sawit dan pelancongan murah. Tak ada inovasi. Sekarang saya berdiri di sini, tengok bangunan yang direka oleh arkitek Argentina dan dibina oleh syarikat Korea dengan duit Malaysia, dan saya tak tahu nak cakap apa. Saya jalan masuk ke Suria KLCC. Di dalam sejuk berhawa dingin, jenama mewah berbaris. Louis Vuitton, Chanel, Rolex. Sama macam di 5th Avenue. Tapi yang buat saya terkejut ialah orang ramai.
Ada keluarga Melayu pakai baju raya awal. Ada remaja Cina bergambar selfie. Ada turis India beli coklat. Semua bercampur tanpa sekatan, tanpa pandang rendah. Saya lapar lagi. Saya turun ke tingkat makanan. Di situ ada food court gergasi. Saya pilih gerai sate kacang. Sepinggan 10 cucuk daging dengan kuah kacang tebal, nasi himpit dan timun hanya RM20. Saya duduk sorang-sorang, cucuk sate satu persatu. Daging lembut, berempah kuat, asap masih mengepul. Saya makan sambil pandang orang sekeliling. Tak ada yang curi pandang telefon saya. Tak ada yang cuba jual tisu atau minta duit. Semua orang makan, ketawa dan teruskan hari mereka. Petang tu saya jalan kaki ke Bukit Bintang. Jalanan sibuk, tapi trotuar luas dan bersih. Saya nampak polis bantuan turis berbaju biru muda berdiri di setiap simpang, senyum dan bagi arah pada pelancong yang sesat. Seorang polis perempuan bertudung labuh tolong pasangan warga emas dari Jepun baca peta. Saya ingat balik berita di Amerika. Polis ditakuti, orang takut dekati. Di sini orang angkat tangan, salam dan tanya khabar. Malam semakin gelap. Saya duduk di bangku taman depan pavilion, tengok lampu neon berkelip-kelip. Tiba-tiba, telefon murah saya berbunyi. Nombor tidak daya sendiri sebab bateri rendah. Saya biarkan. Saya tak mahu dunia lama saya ganggu dunia baru yang sedang saya temui ini. Saya tarik nafas panjang. Bau night market mula menyerang hidung. Apam balik, ayam percik, cendol. Saya tersenyum kecil. Chowkit malam tadi, KLCC siang tadi, Bukit Bintang malam ini. Semua dalam satu hari. Dan saya belum jumpa satu pun perkara yang betul-betul menakutkan macam yang saya bayangkan dulu. Saya pandang Menara Petronas dari jauh. Lampunya berkelip biru dan putih, macam sedang berkata, "Lihatlah aku. Aku masih di sini, lebih tinggi dari apa yang kau sangka." Saya gumam pada diri sendiri. Tempat ini tak macam yang aku fikir dulu. Tapi mungkin aku cuma bertuah hari ini. Mungkin esok semua akan berubah. Mungkin ini cuma topeng. Saya tak tahu lagi bahawa esok bukan sekadar berubah. Esok akan mematahkan segala yang saya percaya selama ini. Pagi ketiga, perut saya berkeruyuk lagi. Tapi kali ini bukan sebab lapar biasa. Semalam saya makan terlalu banyak sate dan cendol sampai terbawa mimpi ayam percik mengejar saya. Saya bangun dengan sakit perut yang amat sangat. Muka pucat, peluh sejuk. Saya tahu ini serius. Mungkin keracunan makanan ringan atau sekadar badan saya yang manja tak tahan rempah betul. Saya tak mahu balik hotel. Saya tak mahu tamatkan ujian macam ni. Tapi kesakitan tu buat saya terpaksa cari hospital. Saya tanya orang sebelah jalan, ditunjuk arah ke Sunway Medical Center. "Dekat je, naik Grab 15 minit, katanya sambil senyum. Saya angguk lemah, naik teksi sapu sorang-sorang. Sampai di Sunway, saya hampir terkejut. Bangunan hospital tu macam hotel bintang 7. Lobi luas berhawa dingin, lantai marmar berkilat, akuarium ikan koi besar di tengah-tengah. Resepsionis bertudung labuh senyum manis. Tanya dalam bahasa Inggeris lancar, "Sakit mana, sir?" Saya jawab, "Perut sakit teruk." Dia terus daftar saya tanpa minta deposit besar seperti di Amerika. Bayaran pendaftaran hanya RM50. Kurang 10 minit, saya dipanggil masuk. Doktor yang jumpa saya adalah seorang wanita muda, mungkin baru 30-an, name tag Dr. Aisyah Rahman. Kulit sawo matang,
bertudung biru gelap, tapi mata tajam dan yakin. Dia tanya simptom dengan teliti. Periksa saya pakai mesin ultrasound terus di bilik. Food poisoning ringan je, Mr. Harrington. Kita bagi ubat dan cecair M4 sejam 2, insya-Allah petang ni dah boleh keluar. Saya terlopong. Di New York, saya pernah tunggu 6 jam di ER untuk sakit biasa. Bayar ribuan dolar. Di sini, mesin MRI dan CT scan semua ada. Doktor pakai tablet digital tulis nota. Jururawat pantas tapi tak kasar. Dr. Aisyah cerita dia lulus dari Universiti Melaya, kemudian sambung master di John Hopkins atas beasiswa penuh kerajaan Malaysia. Kami tak kurang apa-apa berbanding barat, katanya ringkas. Tapi nada bangga tu tak sombong. Semasa saya baring dapat drip, seorang jururawat lelaki etnik Cina masuk bawa air kelapa segar. "Minum ni, bagus untuk dehidrasi," katanya sambil senyum. Saya tanya, "Berapa harga semua ni nanti?" Dia ketawa kecil. "Jangan risau, bawah RM1,000 termasuk ubat. Kalau ada insurans antarabangsa, lagi murah." Saya hampir menangis lagi. Bukan sebab sakit, tapi sebab malu. Saya ingat dulu saya pernah cakap pada rakan sekutu, negara dunia ketiga, mana ada hospital bertaraf dunia. Sekarang saya baring di salah satu hospital terbaik Asia, dirawat oleh doktor yang lebih pintar daripada separuh pakar di Manhattan, dan kosnya tak sampai harga 1 jam parking di New York. Petang tu saya keluar hospital dengan badan segar. Dr. Aisyah sempat pesan, "Jangan makan pedas sangat dulu, tapi jangan tak makan langsung. Rempah Malaysia tu ubat juga kalau tahu cara." Saya angguk macam budak sekolah kena nasihat cikgu. Di luar hospital, cuaca panas lembap seperti biasa. Peluh saya keluar lagi. Tapi kali ini saya tak lagi mengeluh. Saya tersenyum kecil. Panas ni buat orang di sini lebih mesra, lebih sabar, lebih kuat. Saya yang selalu hidup dalam hawa dingin pejabat berhawa dingin, tiba-tiba rasa kerdil. Saya naik Grab ke pusat bandar semula. Dalam kereta, pemandu Abang Melayu pasang radio Era, cerita pasal startup Malaysia yang baru dapat pelaburan dari Silicon Valley. Saya diam je dengar, tapi hati berbisik. Mereka tak datang sini sebab kasihan. Mereka datang sebab nampak peluang. Malam tu, saya duduk di tepi KLCC lagi. Tengok air pancut menari dengan lagu Rasa Sayang. Lampu menara Petronas bertukar warna pelangi. Saya angkat telefon murah, rakam video pendek. Saya tak hantar pada pembantu peribadi saya di New York tanpa caption. Biar dia teka sendiri apa yang sedang berlaku pada bosnya. Saya tak tahu lagi bahawa esok akan jadi hari yang lebih gila. Hari keempat, saya sudah tak peduli lagi pada ujian 3 hari. Saya teruskan juga, sebab setiap kali saya mahu berhenti, sesuatu yang lebih ajaib menarik saya masuk lebih dalam. Pagi itu saya naik bas ekspres ke Penang dengan harga tiket RM70 sahaja. Bas double decker, ada wifi percuma, tempat duduk reclining dan air mineral sebotol untuk setiap penumpang. Saya duduk tingkat atas, tengok pemandangan lebuh raya hijau sepanjang jalan. Dan saya tertanya-tanya, bilakah terakhir kali saya naik bas awam di Amerika? Sampai Penang petang, saya terus ke Georgetown. Jalanan kecil penuh bangunan warisan lama, dinding dicat mural terkenal, bau kari kapitan dan asam laksa menusuk hidung. Saya jalan tanpa destinasi, tapi kaki saya berhenti sendiri di hadapan satu bangunan lama 2 tingkat yang nampak usang dari luar. Papan tanda kecil bertuliskan Digital Penang Hub Open Studio. Saya masuk sebab pintu terbuka dan ada muzik lembut kedengaran. Di dalam, suasana berbeza sama sekali.
Lantai kayu digilap, dinding penuh skrin LED dan belasan anak muda duduk berkumpulan dengan laptop dan tablet lukis. Ada yang pakai baju kurung moden, ada yang ber-t-shirt band rock, ada yang rambut warna-warni. Semua campur. Seorang gadis Cina muda menghampiri saya. Rambut pendek hitam, pakai baju batik bercorak moden. Name tag Mei Ling, co-founder. Dia senyum lebar. "Selamat datang. Abang pertama kali sini ke? Mari masuk, free entry." Saya teragak-agak, tapi dia terus tarik saya ke satu sudut di mana projek seni digital sedang dipamerkan. Skrin besar tunjuk lukisan tradisional wayang kulit Melayu, digabung dengan animasi 3D dan AI. Ada lagi projek NFT motif songket yang baru dijual pada harga jutaan ringgit di platform antarabangsa. "Semua ini kerja anak Malaysia," kata Mei Ling bangga. "Kami ambil warisan lama, campur teknologi baru. Bukan sekadar jual seni, tapi jual cerita bangsa." Saya terpana. Di Silicon Valley, kami selalu cakap kreativiti datang dari barat. Tapi di sini, di bangunan usang yang saya sangka tak ada nilai, anak-anak muda ini cipta sesuatu yang lebih segar daripada kebanyakan startup saya sendiri. Mei Ling ajak saya duduk. Bagi saya secawan teh tarik dan sepinggan kuih. Kami berbual panjang. Dia cerita dia lulus universiti tempatan, tolak tawaran kerja di Singapura sebab nak bina sesuatu untuk negara sendiri. Orang selalu kata Malaysia slow, tapi slow tu bukan lambat. Slow tu teliti. Kami tak nak cepat salah. Saya angguk perlahan. Saya teringat berapa kali syarikat saya launch produk tergesa-gesa, kemudian kena tarik balik sebab bug. Saya teringat berapa ramai pekerja saya burn out sebab KPI gila. Di sini, mereka kerja sambil ketawa, sambil makan kuih, tapi hasilnya lebih indah. Sebelum saya pergi, Mei Ling bagi saya sekeping kad nama dan flash drive kecil. "Ini portfolio kami. Kalau abang ada kawan investor, ajak datang Penang. Kami tak minta belas, kami minta peluang." Saya pegang flash drive tu macam pegang permata. Saya yang selalu bagi kad nama emas pada orang, kali ini terima kad nama kertas biasa, tapi terasa lebih berat. Malam tu, saya duduk di Chu Jetty, jeti rumah panggung atas air yang terkenal. Lampu-lampu kecil berkelip. Angin laut sepoi-sepoi bahasa. Saya buka flash drive di telefon murah saya. Tengok satu demi satu karya mereka. Ada lukisan digital motif bunga raya yang bergerak seperti hidup. Ada animasi cerita Masuri versi cyberpunk. Ada lagi game mobile tentang sejarah Melaka yang lebih menarik daripada kebanyakan game AAA. Saya angkat kepala, tengok langit Penang penuh bintang. Saya bisik pada diri sendiri, bagaimana ini boleh jadi? Bangunan usang, jalanan kecil, tapi di dalamnya lahir genius yang dunia belum nampak lagi. Saya tak tahu lagi bahawa esok genius yang sama akan selamatkan nyawa saya. Hari kelima saya masih di Penang. Saya sudah lupa bilangan hari sebenar ujian itu. Saya hanya tahu setiap pagi saya bangun dengan rasa ingin tahu yang semakin membuak, bukan lagi rasa takut atau jijik seperti hari pertama. Pagi itu saya jalan kaki dari Georgetown ke Batu Feringgi. Panas terik, tapi saya tak lagi mengeluh. Saya beli topi kain murah dari makcik jual di tepi jalan, pakai sandal jepul RM5 dan teruskan perjalanan macam orang tempatan. Saya makan nasi kandar di gerai tepi pantai, minum air kelapa segar dan tengok keluarga berbilang kaum bermain layang-layang bersama. Anak kecil Melayu, Cina, India lari kejar bola sama-sama. Ibu bapa mereka duduk bawah pokok kelapa gelak ketawa.
Petang saya naik bas balik ke bandar. Telefon murah saya berbunyi tiba-tiba. Nombor antarabangsa. Saya angkat dengan tangan menggigil. Mr. Harrington, this is Dr. Patel from New York Presbyterian. Your daughter Emily, she collapsed at home. We are running tests now. She's stable, but you need to come back immediately. Dunia saya gelap seketika. Emily, anak tunggal saya yang berusia 23 tahun. Dia ada masalah jantung sejak kecil, tapi sudah lama terkawal. Saya lupa segalanya. Wang, jet pribadi, nama besar. Saya cuma ingat satu. Saya perlu pulang sekarang juga. Saya lari ke stesen bas, tapi bas terakhir ke KL sudah bergerak. Penerbangan paling awal esok pagi pun dari KLIA, bukan Penang. Saya berdiri di tepi jalan, hujan mula turun renyai-renyai, kemudian lebat. Saya tak ada payung. Saya tak ada wang cukup untuk teksi ke lapangan terbang. Saya tak ada siapa-siapa. Saya masuk ke pasar malam Gurney Drive yang terakhir sebelum tutup. Orang ramai mula berkemas, lampu neon mula dipadam satu persatu. Saya duduk di bangku kayu basah, kepala di antara dua lutut. Hujan semakin deras. Saya rasa dingin sampai ke tulang. Saya tak malu lagi menangis. Air mata bercampur air hujan. Saya angkat kepala, jerit dalam hati. Kenapa aku buat benda bodoh ni? Kenapa aku tinggalkan segala-galanya? Kalau Emily mati, aku tak akan maafkan diri sendiri sampai bila-bila. Saya nampak bayang menara Petronas dalam kepala saya. Walaupun saya sudah jauh di Penang, saya teringat kata Pak Cik Rahman. Orang Malaysia tak besar kepala. Tapi sekarang saya rasa mereka pun tak cukup besar untuk tolong orang macam saya yang sudah jatuh terlalu dalam. Hujan semakin lebat. Petir menyambar. Saya tutup muka dengan tangan. Tak tahu nak buat apa lagi. Saya tak tahu bahawa dalam beberapa minit lagi, orang-orang yang saya pernah pandang rendah akan datang dengan payung mereka, dengan telefon mereka, dengan hati mereka yang lebih besar daripada langit Malaysia malam itu. Hujan turun macam dicurah dari langit yang marah. Saya duduk basah kuyup di bangku pasar malam Gurney Drive. Telefon murah sudah mati sebab air masuk. Saya tak tahu masa, tak tahu apa yang perlu dibuat. Kaki saya terasa lemah. Dada tiba-tiba sesak seperti ada batu besar menekan. Saya pegang dada. Sakit yang tajam menjalar ke lengan kiri. Saya tahu apa ini. Serangan jantung. Bukan ringan seperti di Sunway dulu. Ini serius. Saya cuba berdiri, tapi lutut lemah. Saya jatuh tersungkur di atas simen basah. Dunia berpusing. Saya nampak lampu neon bergoyang. Orang ramai mula lari bertempiaran sebab hujan. Saya jerit perlahan. Tolong! Tolong! Tapi suara saya hilang dalam bunyi hujan dan petir. Tiba-tiba ada tangan pegang bahu saya. Seorang lelaki Tamil, mungkin guru sekolah, dari baju kemeja lengan pendek yang basah lutut, menjerit dalam bahasa Melayu campur Inggeris. Abang okey tak? Jantung ke? Dia terus letakkan saya mengiring, buka butang baju saya dan mula tekan dada dengan irama CPR yang betul. 1, 2, 3, nafas! Dari arah lain, 3-4 remaja Melayu dan Cina datang berlari dengan payung. Seorang perempuan bertudung labuh telefon ambulans. Lokasi Gurney Drive, depan gerai cendol. Lelaki Mak Saleh serangan jantung. Cepat! Suaranya tenang tapi tegas, macam sudah biasa urus krisis. Seorang lagi remaja, budak lelaki mungkin baru SPM, buka beg sekolahnya, keluarkan botol kecil minyak angin cap kapak dan sapu di dada saya. Bertahan ya, Uncle. Ambulans dah dekat.
katanya sambil pegang tangan saya erat. Saya tak boleh bercakap. Nafas saya pendek, tapi saya nampak muka mereka semua. Berbilang kaum, berbilang umur, bekerja sama tanpa perlu arahan. Tak ada yang ambil video untuk TikTok. Tak ada yang tanya, ada insurans tak? Mereka cuma buat apa yang perlu. Siren ambulans kedengaran dari jauh, semakin hampir. Lampu biru merah berkelip-kelip dalam hujan. Paramedik turun berlari, terus pasang oksigen dan monitor jantung. Mereka angkat saya ke stretcher dengan cekap. Seorang paramedik Melayu tanya, "Ada alergi ubat tak, sir?" Saya cuba angguk lemah. Sepanjang jalan ke hospital, seorang jururawat duduk sebelah saya, pegang tangan saya dan baca doa berbagai bahasa. Ada ayat Quran, ada mantra Sikh, ada lagi doa Buddha. Saya tak faham semua, tapi saya rasa tenang. Dada masih sakit, tapi tak lagi rasa sendirian. Sampai di Hospital Pulau Pinang, pintu ER terbuka luas walaupun hujan lebat. Doktor bertugas malam itu adalah Dr. Aisyah Rahman, doktor yang sama yang rawat saya di Sunway minggu lalu. Dia terkejut nampak saya, tapi tak buang masa. "Mr. Harrington, kita jumpa lagi. Kali ini kita tak main-main." Dia terus arahkan pasukan, ECG, blood test, nitroglycerin dan terus hantar ke cath lab. Dalam bilik prosedur, saya separuh sedar. Saya nampak Dr. Aisyah pakai gaun steril, suara tenang. "Kita jumpa penyumbatan kecil. Kita pasang stand sekarang juga. Abang bertahan ya. Ramai orang kat luar doa untuk abang." Saya tak tahu berapa lama prosedur itu. Saya cuma ingat satu saat. Saya buka mata sebentar, nampak Pakcik Rahman, Pakcik Nasi Lemak Caukit, berdiri di lorong hospital dengan beg plastik penuh makanan. Dia datang dari KL naik bas malam sebaik mailing beritahu dia melalui Facebook. Dia pegang tangan saya, mata berkaca. "Abang jangan takut. Malaysia tak biar abang sorang." Air mata saya jatuh lagi. Bukan sebab sakit, bukan sebab takut mati, tapi sebab saya akhirnya faham semua yang saya sangka kekacauan, lalu lintas sesak, cuaca panas, bangunan usang, itu semua tak ada makna bila hati manusia lebih besar daripada segala-galanya. Tetapi kemudian sesuatu yang tidak boleh dipercayai berlaku. Saya hidup. Dan hidup itu bukan lagi milik saya seorang. Saya buka mata perlahan-lahan. Bau ubat hospital, bunyi monitor jantung berdenyut tetap dan cahaya lampu neon putih lembut. Saya masih hidup. Dada saya terasa seperti digelepak lori, tapi sakitnya sudah reda. Ada tiub oksigen di hidung, wayar monitor di dada. Tapi tangan kanan saya digenggam erat oleh seseorang. Pakcik Rahman duduk di kerusi plastik sebelah katil. Mata merah sebab tak tidur malam. Beg plastik penuh bekal masih di kakinya. Abang sedar akhirnya." Suaranya menggigil. "Alhamdulillah." Saya cuba senyum, tapi bibir kering. "Pakcik, macam mana pakcik tahu?" Mailing dari Penang hubungi saya. Dia kata abang jatuh di pasar malam. Saya terus naik bas malam, tak fikir dua kali. Dia ketawa kecil. "Gerai saya tutup sehari je. Pelanggan fahamlah, kata doa untuk abang." Pintu bilik terbuka perlahan. Dr. Aisyah masuk bersama beberapa jururawat. Dia senyum lebar. "Selamat pagi Encik Harrington. Stand dah pasang sempurna. 2 hari lagi boleh keluar. Tapi kena jaga makan, jangan stres." Dia pandang Pakcik Rahman, senyum.
Pakcik ni tak bergerak dari sini semalaman, macam jaga anak sendiri. Saya tak tahan lagi. Air mata mengalir laju. Saya pegang tangan Pakcik Rahman erat-erat. Pakcik, saya nak mengaku sesuatu. Saya cerita semuanya. Siapa saya sebenarnya? Jutawan Amerika, jet peribadi, penthouse, dan betapa sombongnya saya datang ke Malaysia dengan hati penuh ejekan. Saya cerita saya pura-pura miskin untuk ujian sosial, tapi Malaysia yang menguji saya, bukan sebaliknya. Pakcik Rahman diam je dengar. Bila saya habis, dia ketawa kecil, tepuk bahu saya perlahan. Abang, duit banyak tak buat orang jadi baik. Hati yang buat. Abang datang sini sombong, tapi abang balik nanti jadi manusia baru. Itu dah cukup. Tok Aisyah angguk setuju. Di Malaysia kami tak tengok dompet orang. Kami tengok muka orang letih ke tak, lapar ke tak. Itu je. Petang itu bilik saya penuh orang. Guru Tamil yang buat CPR datang bawa kuih. Remaja-remaja pasar malam datang ramai-ramai bawa kad get well soon, tulis tangan pelbagai bahasa. Ada yang tulis Jawi, ada Cina, ada Tamil. Mailing datang dari Penang, bawa lukisan digital kecil, Menara Petronas dengan cahaya bentuk hati, dan tulisan Malaysia truly Asia and truly home. Saya pandang semua muka mereka, berbilang kaum, berbilang agama, berbilang umur, tapi satu senyuman. Saya menangis lagi, tapi kali ini bukan malu. Kali ini lega. Malam tu saya duduk di tepi tingkap hospital, tengok bandar Pulau Pinang berkelip-kelip. Saya bisik pada diri sendiri, suara mantap buat pertama kalinya. Mungkin saya salah dari awal. 2 hari selepas itu saya sudah boleh berjalan perlahan di koridor hospital. Tubuh masih lemah, tapi hati sudah penuh tenaga yang saya tak pernah rasa sebelum ini. Setiap pagi Pakcik Rahman datang bawa nasi lemak bungkus kecil, tak pedas, khas untuk pesakit jantung. Dr. Aisyah datang ronda, selalu senyum dan pesan, jangan fikir kerja dulu, fikir hati dulu. Pagi terakhir di hospital, saya minta semua orang yang pernah tolong saya berkumpul di dewan kecil hospital. Ada Pakcik Rahman, ada Mailing, ada guru Tamil Encik Raju, ada remaja-remaja pasar malam, ada jururawat dan paramedik yang bertugas malam tu. Saya berdiri dengan bantuan tongkat, tapi suara saya kuat. Saya datang ke Malaysia dengan hati penuh ejekan. Saya fikir negara ini kacau, panas, lambat, dan tak ada apa yang boleh ajar saya. Saya salah besar. Malaysia tak sempurna. Ada jem, ada hujan lebat, ada bangunan usang. Tapi di perkara yang paling penting, Malaysia jauh melebihi Amerika, melebihi Eropah, melebihi mana-mana tempat yang saya pernah pergi. Kalian ajar saya apa itu kemurahan hati tanpa syarat. Kalian ajar saya apa itu perpaduan yang bukan sekadar slogan di bendera. Kalian ajar saya bahawa kekayaan sebenar bukan di akaun bank, tapi di hati manusia. Malaysia adalah guru yang dunia perlukan sekarang. Kita di Barat terlalu sombong, terlalu cepat, terlalu dingin. Kita ada wang, tapi kita tak ada hangat. Kita ada teknologi tinggi, tapi kita tak ada hati tinggi. Saya akan pulang ke New York, tapi saya tak akan pulang sebagai Alex Harrington yang dulu. Saya akan buka yayasan besar. Bukan untuk beri duit sahaja, tapi untuk hantar anak-anak Amerika belajar di sini. Hidup dengan kalian. Rasa sendiri apa yang saya rasa sekarang. Terima kasih dari lubuk hati yang sudah dicairkan oleh Malaysia. Mereka semua menangis. Saya menangis.
Kami peluk antara satu sama lain, tanpa peduli kaum, tanpa peduli umur. Di saat itu saya tahu, saya bukan lagi tetamu. Saya sudah jadi sebahagian dari keluarga besar bernama Malaysia. Sebelum keluar hospital, saya berhenti di hadapan tingkap besar yang menghadap Selat Melaka. Langit biru, laut tenang, kapal-kapal kecil lalu lalang. Saya angkat tangan kanan, letak di dada. Malaysia, terima kasih kerana selamatkan nyawa saya dan terima kasih kerana selamatkan jiwa saya. Hari saya pulang akhirnya tiba. Pagi itu langit Pulau Pinang biru cerah. Angin laut sepoi-sepoi bahasa. Saya pakai baju batik dengan pendek yang Meling belikan sebagai hadiah. Bukan lagi sut mahal atau baju lusuh pura-pura miskin. Saya berdiri di kaunter daftar masuk KLIA dengan beg galas kecil. Tak ada pembantu peribadi, tak ada jet peribadi menunggu. Saya beli tiket ekonomi biasa, baris tengah, sebelah keluarga Melayu yang balik bercuti. Sebelum melalui immigration, saya berhenti di kawasan makanan terakhir. Saya nampak gerai nasi lemak kecil. Pakcik Rahman sudah berdiri di situ, senyum lebar, songkok hitam sengit macam malam pertama. Di tangannya bukan pinggan styrofoam, tapi beg kain batik penuh bekal. Abang, jangan lupa makan dalam kapal terbang. Makanan airline tak sedap mana, katanya sambil hulur beg tu. Dalamnya ada nasi lemak bungkus daun pisang, ayam goreng berempah, kuih lapis dan sebotol air teh ais buatan sendiri. Di atasnya ada nota kecil tulis tangan. Abang, kembali lagi bila-bila. Malaysia sentiasa ada tempat untuk abang. Rumah kita besar, hati kita lagi besar. Pakcik Rahman dan keluarga Chowkit. Saya peluk pakcik lama. Tak ada kata yang cukup. Cuma pelukan dan air mata. Dr. Aisyah datang menghantar juga. Pakai baju kurung biru muda. Dia hulur sekeping kad. Ini nombor saya. Kalau jantung nakal lagi di New York, video call je. Kita buat konsultasi percuma. Kami ketawa sama-sama. Meling dan Encik Raju datang ramai-ramai dengan remaja pasar malam. Mereka bagi saya sekeping lukisan besar digulung. Menara Petronas malam hari. Tapi kali ini, di bawahnya ada siluet saya duduk makan nasi lemak bersama mereka semua. Di bawah lukisan tertulis, daripada orang asing kepada abang kami, terima kasih kerana izinkan kami tunjukkan Malaysia sebenar. Kami bangga jadi rakyat negara yang abang kini panggil rumah kedua. Saya angkat lukisan tu ke dada, tak mampu cakap apa-apa. Masa dipanggil untuk boarding, saya berpaling terakhir kali. Mereka semua melambai, senyum sampai ke telinga. Saya melambai balik, air mata jatuh lagi. Tapi kali ini, air mata bahagia. Dalam kapal terbang, saya duduk di tempat saya, buka beg kain batik Pakcik Rahman. Bau santan dan sambal naik serta-merta. Saya makan perlahan-lahan, setiap suapan macam makan memori. Di sebelah saya, seorang makcik Melayu tengok dan senyum. Sedap tak nasi lemak tu? Macam buatan rumah aja. Saya angguk, tersenyum balik. Memang buatan rumah saya di Malaysia. Kapal terbang mula bergerak, meninggalkan landasan. Saya pandang keluar tingkap. Kuala Lumpur semakin kecil di bawah, tapi menara kembar Petronas masih berdiri gagah, berkilau di bawah matahari pagi. Saya letak tangan di dada, rasa stand kecil yang selamatkan nyawa saya, dan rasa hati baru yang selamatkan jiwa saya. Saya pulang ke New York bukan lagi sebagai jutawan yang sombong. Saya pulang sebagai manusia yang sudah belajar erti hidup sebenar. Dan di dalam hati saya tahu, saya akan kembali. Bukan sebagai tetamu, tapi sebagai anak
pulang ke rumah. Terima kasih Malaysia. Kau bukan sekadar negara. Kau adalah keajaiban yang aku tak pernah sangka akan jumpa.